tanggal 26 Oktober yang lalu, terbang kemari satu sosok tua berhidung belang, berambut blond, dengan keangkuhan dan kesombongan, sedang tangannya berlumuran darah kanak-kanak, wanita dan orang tua Palestin dan Gaza. Sosok ini jugalah pada penggal pertama sebagai Presiden Amerika Syarikat telah dengan penuh keangkuhan mengiktiraf Jerusalem sebagai ibu kota Israel pada 6 Disember 2017 dan bertindak memindahkan kedutaan Amerika Syarikat dari Tel Aviv ke Jerusalem pada Mei 2018 sebagai meraihkan ulang tahun ke-70 penubuhan negara haram Israel. Kita pula terkinja-kinja menyambutnya dengan joget dan tari. Kita digula-gulakan dengan sebatang pen White House untuk tanda tangan. Menyambutnya bagai Imam Mahdi, konon atas nama diplomasi. Walhal hakikatnya kita telah menyerahkan segala kedaulatan pertiwi. Maka tanpa segal silu, kerajaan persekutuan memeterai an agreement on reciprocal trade between the United States of America and Malaysia. Dan di antara lainnya, agreement ini ataupun yang disebut sebagai ART dikritik hebat oleh semua lapisan masyarakat. Masyarakat sivil, ahli-ahli akademik, bahkan majlis profesor negara, peguam-peguam ternama, pemain-pemain korporat. Tidak ada rakyat yang memuji, melainkan pendokong-pendokong kerajaan Madani. Apa yang kita kesalkan dalam perjanjian ini? Perjanjian ini yang saya ingin fokuskan dalam Dewan yang mulia ini adalah melibatkan suatu pencabulan terhadap khazanah dan juga kedaulatan negeri. Saya rujuk terus kepada Dewan ini, kepada perjanjian Indo, an agreement on reciprocal trade, section 6, commercial consideration and opportunities. Dengan izin Datuk Speaker, artikel 6.1, investment. With respect to the central level of government, Malaysia shall, in accordance with its laws and regulation, facilitate and promote investment by the United States in sectors including critical minerals, energy resources, power generation, telecommunications, transportation and infrastructure services. Dalam perjanjian Indo 5-6 muka surat yang pendek itu, dia sebut secara one-liner, nampak simple dan nampak macam tak ada apa-apa. Dia sebut including critical minerals. Tapi sebenarnya bila kita tengok kepada annexure ataupun lampiran kepada perjanjian ART ini, lampiran perjanjian ART ini, annexure dia sangat tebal, berjumlah 472 muka surat. Saya jarang tengok perjanjian induk annexure atau lampiran atau jadual kepada perjanjian jauh lebih panjang daripada perjanjian induk. Tapi ini berlaku dalam agreement on reciprocal trade di antara Malaysia dan Amerika. Bila kita telusuri dan kita teliti pada lampiran yang dilampirkan pada muka surat, dua muka surat terakhir, pada muka surat 470, ada satu chapter berkenaan dengan apa itu critical minerals. Dengan izin Datuk Speaker, saya mohon bacakan teks asal. Article 6.2, critical mineral. Malaysia shall refrain from banning critical mineral export to the United States and shall eliminate any rare earth element export quotas to the United States. Malaysia hendaklah menghalang dirinya daripada membuat sekatan terhadap ekspor mineral kritikal kepada Amerika Syarikat dan hendaklah menghapuskan apa juga sekatan kuota, ekspor kuota kepada Amerika Syarikat. Kedua, Malaysia shall commit to the expedient development of its rare earth. Dekat sini dia sebut rare earth, REE, and critical mineral sector in partnership with the United States company to ensure secure and diversified supply chains. Malaysia shall provide greater certainty for companies involved in critical mineral extraction
including granting extended operating licenses with a focus on enhancing their technical capabilities, creating certainty for businesses to increase production capacity and supporting operational growth. Malaysia hendaklah komit kepada pembangunan secara cepat bagi pembangunan rare earth, nadir bumi dan mineral kritikal, dan hendaklah berkongsi dengan syarikat in partnership with the US company. Mesti dikongsikan, mesti ada partnership dengan syarikat-syarikat dari Amerika untuk memastikan supply chain mereka terjamin. Dan Malaysia hendaklah memastikan certainty, memastikan dengan jelas penglibatan syarikat-syarikat Amerika dalam extraction, dalam pengekstrakan mineral. Termasuklah hendaklah melanjutkan lesen-lesen operasi dengan fokus untuk memastikan syarikat-syarikat ini dapat enhance their technical capabilities, memajukan kemampuan teknikal mereka dan mencipta certainty dalam kapasiti pengeluaran syarikat tersebut. Yang ketiga, Malaysia agrees to encourage a supply of rare earth magnets on terms favorable to the United States, subject to mutually agreed upon agreements, and Malaysia shall not impose restriction on the sale of rare earth magnets to the US company. Malaysia bersetuju untuk menggalakkan pembekalan unsur nadir bumi, magnet unsur nadir bumi on terms favorable to the United States, berdasarkan terma-terma yang memberi kelebihan memihak kepada syarikat-syarikat daripada Amerika Syarikat. And Malaysia shall not impose restriction. Malaysia tidak boleh mengenakan apa-apa sekatan dan halangan bagi penjualan unsur nadir bumi magnet kepada syarikat-syarikat Amerika Syarikat. Ya Berhormat Datuk Speaker, 3 klausa yang diletakkan di bahagian hujung annexure kepada perjanjian di antara Malaysia dan Amerika ini, kita boleh lihat di mana kedaulatan yang ada kepada kita. Kita tak boleh ban ekspor REE ke Amerika. Kita tak boleh lagi kenakan kuota. Kita mesti bangunkan eksplorasi REE secara perkongsian dengan Amerika Syarikat. Kita mesti lanjutkan operasi lesen syarikat-syarikat Amerika. Kita mesti permudahkan kapasiti atau operasi pengeluaran nadir bumi. Kita mesti bekalkan magnet REE berdasarkan terma-terma yang hanya memberi kelebihan kepada syarikat-syarikat Amerika. Dan kita tidak boleh letakkan sekatan dan halangan bagi jualan REE kepada syarikat-syarikat Amerika. Inilah ciri-ciri sebenarnya. Satu ciri neokolonialisme alaf baru yang tidak memerlukan peperangan. Cukup dengan senjata tarif perdagangan, berunding pula dengan pemimpin yang hanya mengejar pengiktirafan diri, personal recognition di pentas dunia. Datuk yang Berhormat Datuk Speaker, inilah yang sebenarnya memberi kesan kepada kita di negeri, bukan sahaja di negeri Kelantan, bahkan di negeri-negeri yang mempunyai sumber nadir bumi, yang mempunyai sumber REE, kerana kita seakan-akan dikekang. Kita telah dihalang dengan ikatan agreement yang telah ditandatangani tanpa konsultasi oleh pihak persekutuan dengan kerajaan Amerika Syarikat. Apapun, saya mengambil kesempatan dalam Dewan yang mulia ini bagi pihak ahli-ahli yang berhormat BBC untuk berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Panglima Perang Menteri Besar dan juga Menteri Besar SG4 kerana tangkas bangkit mempertahankan sumber mineral nadir bumi sebagai hak negeri yang mutlak berdasarkan jadual ke-9 butiran 2 senarai negeri sebagaimana yang disentuh oleh Yang Berhormat daripada Mengkebang sebentar tadi. Kenyataan MB SG4 yang menuntut kekayaan hasil bumi ini diurus secara bertanggungjawab, lestari, agar dapat memberikan manfaat maksimum kepada rakyat dan generasi mendatang.
mengaku janji untuk mempertahankan pelan dan polisi negeri yang meliputi aspek eksplorasi, perlombongan lestari, pemindahan teknologi dan pembangunan modal insan tempatan. Datuk Speaker, konsep federalisme mesti diterjemahkan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Bukan lagi dijadikan instrumen penjajahan sumber ekonomi yang hanya mengayakan sekumpulan elitis di Putrajaya. Dan bagi pihak ahli-ahli yang berhormat BBC, saya berterima kasih kepada yang berhormat Datuk Timbalan Menteri Besar yang tangkas dan kental menyanggah kegelojohan persekutuan. Terdapat dua kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Timbalan Menteri Besar pada 20 Oktober 2025 dan 31 Oktober 2025. Dan inilah yang kita mahukan, bahawa kerajaan negeri mesti tegas berdiri mempertahankan kedaulatan sumber negeri ini. Dikala kita masih terluka dengan penjarahan sumber petroleum di negeri ini, dan kita dipaksa mengemis puluhan tahun untuk mendapatkan hak kita, jangan biarkan walau seinci pun bumi ini dijarah kembali oleh persekutuan tanpa partisipasi negeri secara adil dan saksama. InsyaAllah seluruh dewan ini, bahkan seluruh rakyat negeri Kelantan akan berdiri teguh di belakang kerajaan negeri untuk berdiri megah mempertahankan bumi Kelantan yang berdaulat dan merdeka. Jangan lagi kita ulangi kesilapan yang serupa. Kita tidak perlu lagi JPP 2.0 maupun ICU 2.0 untuk menguruskan hasil bumi sendiri. Kerana kita sudah memiliki kerajaan negeri yang dipilih secara sah oleh mandat rakyat melalui pilihan raya dan sistem demokrasi. Ya, Berhormat Datuk Speaker, dengan itu saya mohon menyokong usul. Terima kasih.